Pendakwa bebas, Firdaus Wong Wai Hang mempersoalkan tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang merampas khemah milik Multiracial Reverted Muslims di Bukit Bintang di Ibu Negara pada Selasa. Menerusi kenyataan terbaharu di Facebooknya pada Rabu, Firdaus mendakwa DBKL memberikan alasan khemah berkenaan menghalang jalan sehingga tindakan rampasan dibuat. Kenyataan itu dipercayai sebagai perbandingan kepada tindakan penguatkuasaan DBKL terhadap Reruai Street dakwah anjuran MRM pada hari pertama cuti tahun baharu Cina itu di kawasan tumpuan pelancong berkenaan. Pada Rabu, media melaporkan DBKL menunggu wakil MRM lebih 30 minit sebelum merampas khemah berkenaan selepas mendakwa ia didirikan tanpa kelulusan dan menghalang laluan awam. Menurut DBKL, hasil pemantauan di lapangan mendapati terdapat pelanggaran peraturan berkaitan pemasangan khemah di atas laluan pejalan kaki dan perlu sentiasa bebas halangan bagi menjamin keselamatan serta kelancaran pergerakan orang ramai. Dalam masa terdekat, menurut DBKL, pihak pengurusan akan mengadakan perjumpaan dengan pihak MRM bagi mengadakan perbincangan konstruktif ke arah penyelesaian jangka panjang serta memastikan situasi seumpama itu tidak berulang pada masa hadapan.